Di pedalaman Sarawak, ada sebuah kampung kecil yang hanya dihubungkan dengan dunia luar melalui jambatan gantung lama merentasi Sungai Keruh berarus deras. Jambatan itu sudah uzur, papan-papannya markah dan tali besinya berkarat, berayun perlahan setiap kali angin gunung turun dari hutan. Penduduk kampung jarang melintas selepas maghrib, bukan kerana takut jatuh, tetapi kerana sesuatu yang pernah dilihat di atasnya. Malam itu, Jamal terpaksa pulang lewat dari pekan. Hujan renyai masih menitis dari daun-daun besar hutan Borneo. Lampu suluh di tangannya malap, bateri hampir habis. Dari jauh, jambatan gantung itu kelihatan bergoyang walaupun angin tidak kuat. Langkah pertamanya di atas papan kayu mengeluarkan bunyi berkeriut panjang. Sungai di bawah mengaum perlahan. Separuh jalan, Jamal berhenti. Dia terdengar sesuatu. Bukan bunyi air, bukan bunyi kayu, seperti nafas berat, kasar, dekat benar di belakangnya. Perlahan-lahan dia menoleh. Di hujung jambatan samar-samar dalam kabus malam, berdiri satu bayangan tinggi. Tubuhnya besar, membongkok sedikit. Seluruh badannya seperti diselaputi bulu hitam lebat yang basah. Dia tidak bergerak, hanya berdiri. Mata Jamal cuba menyesuaikan diri dengan gelap. Bayangan itu kemudian melangkah setapak ke hadapan. Papan jambatan berderi kuat, tetapi Jamal sedar sesuatu lebih menyeramkan. Langkah makhluk itu tidak berbunyi, seolah-olah beratnya tidak wujud. Tiba-tiba bau hanyir menusuk hidungnya. Lampu suluhnya berkelip-kelip, kemudian padam terus. Dalam gelap dia hanya nampak dua titik merah mata menyala perlahan di atas wajahnya. Jambatan bergoyang semakin kuat. Jamal terus menjerit dan berpaling untuk lari. Namun, terasa sesuatu melintas pantas di sisinya. Begitu hampir hingga bulu roma di tengkuknya berdiri tegak. Saat dia tiba di hujung jambatan, dia berpaling sekali lagi. Kosong. Tiada apa-apa. Hanya jambatan lama yang berayun perlahan di bawah cahaya bulan yang muncul dari balik awan. Sejak malam itu, penduduk kampung bersumpah melihat kelibat berbulu berdiri di tengah jambatan setiap kali kabus turun dari hutan. Dan sehingga ke hari ini, jika jambatan itu bergoyang tanpa angin, orang kampung akan tahu ianya sedang melintas jambatan tersebut.